yang kalau perempuan ni of course lah, dia akan suka membeli tudung. So kalau you suka beli tudung, alang-alang tu you carilah kedai, seller dekat TikTok shop yang jual tudung yang sama, and then you try promote. Ada orang lama-lama dia fed up, malas lah. Memanglah aku suka tudung, tapi bila aku nak kena menjual tu, aku nak kena tunjuk muka lah. Aku nak kena muka, nak kena bersiap lah, nak kena make up lah, baru aku boleh buat konten. Aku jadi penat lah. So dia akan tengok pula pada niche yang satu lagi yang dia dah jalan tu. Tapi bagi Kak Bel, apa-apa pun, bila dah start buat konten tu, dia akan ada satu konten yang convert tau. Views dia tinggi, sale masuk. Lepas tu you ulang je lah. You duplicate je produk tu. Kak Bel cakap pasal tengok apa yang kena dengan hati dan sebagainya. Kak Bel tak tengok analytics ke? Maksudnya video ni dapat view tinggi, video produk ni dapat sales tinggi, buat yang tu lebih. Tengok. Okay, Tengok so dua-dua.